Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin TV PSS Sukses membawa liputan terkini, tepat dan berinformasi untuk warga sekolah dan komuniti setempat. Saya Hanati Hani binti Bahtiar akan bersama anda sepanjang rancangan ini untuk mengupas pelbagai laporan menarik. Pada tarikh 11 Disember 2025, Sekolah Kebangsaan Kampung Sawah telah mengadakan Majlis Anugerah Bintara Mabit di Dewan Ibn Rushd. Bersama wartawan di tempat kejadian untuk liputan lanjut, dipersilakan. Terima kasih Hanatiani binti Batia yang berada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk maklumat penonton semua, saya Siti Nur Insyirah binti Fazli sekarang berada di Sekolah Kebangsaan di Kampung Sawah bagi membuat liputan secara langsung dari Dewan Ibn Rushd Sekolah Kampung Sawah, di mana Majlis Anugerah Bintara Mabit sedang berjalan dengan penuh meriah dan mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada murid, guru serta komuniti setempat. Dapat aktiviti dan persembahan yang dipersembahkan di Majlis Anugerah Bintara pada tahun 2025, antaranya Zapin daripada kumpulan Langkah Gemilang Sukma dan bicara berirama daripada murid tahap 2. Terdapat juga gerai jualan air dan foto booth. Bersama saya sekarang ialah penerima tokoh Bintara iaitu Syahid Hanzalah. Terima kasih diucapkan atas kejayaan anda. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Dalam mencapai kejadian, pastinya ada individu yang sentiasa memberi dorongan. Siapakah yang paling banyak membantu dan memberi semangat kepada Syahid Hanzalah sepanjang usaha ini? Yang banyak membantu saya pada usaha ini ialah ibu saya. Terima kasih. Seterusnya, apakah harapan atas sasaran Syahid Hanzalah selepas menerima anugerah ini? Saya harap saya akan menjadi hafiz Al-Quran pada masa hadapan nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya kini bersama dengan ibu kepada penerima anugerah tokoh Bintara pada tahun ini. Tanya Puan atas kejayaan anak Puan. Puan, boleh kongsikan kepada kami apa perasaan Puan apabila anak Puan diumumkan sebagai penerima tokoh Bintara pada tahun ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang bertanya ni, sudah pastilah perasaan cik ni sebagai mak gembira dan bersyukur sangatlah sebab anaknya terpilih jadi tokoh Bintara tahun ni. Terima kasih. Seterusnya Puan, ramai ibu bapa di luar sana ingin tahu apakah rahsia Puan dalam membentuk karakter anak, terutamanya dari aspek akademik dan sosial sehingga mampu mencapai kejayaan ini? Sebenarnya tak ada rahsia apa-apa dalam nak mendidik dia ni. Cuma kita banyak ni lah serah kepada Allah semua urusan. Lepas tu doa banyak-banyak lah sebagai mak bapak ni. Dan bagi dia ni lah ruang dan peluang untuk ni mengetengahkan bakat dia lah. Mungkin Puan ada pesanan atau nasihat untuk ibu ayah di luar sana dalam usaha membimbing anak mereka menjadi insan yang cemerlang dalam akademik dan sosial? Nasihat cik lah untuk mak bapak kat luar sana, jadikan anak ni kadang macam kawan kita, dan satu keadaan lagi jadikan dia sebagai anak ni lah yang macam mana nak cakap pun tak tahulah. Tapi itulah, sentiasa bertolak ansur, bertoleransi dengan anak lah. Sekian sahaja laporan yang saya dapat sampaikan sempena Majlis Anugerah Bintara tahun 2025. Saya Siti Nur Insyirah binti Fazli melaporkan untuk TV Sukses. Kembali semula ke Hanatiani binti Batia di studio, dipersilakan. Terima kasih saudari Siti Nur Insyirah binti Fazli atas laporan yang diberikan. Sekian sahaja laporan Buletin TV PSS Sukses berkaitan Majlis Anugerah Bintara 2025 pada hari ini. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.